Harrison Ford, dilahirkan pada 13 Julai 1942 di Chicago, Illinois, AS. Ialah seorang pelakon legenda Amerika yang kejayaannya merentasi lebih 6 dekad. Beliau diraikan secara meluas kerana memegang beberapa watak paling ikonik dan kekal dalam sejarah sinematik, mengukuhkan dirinya sebagai sensasi box office global dan seorang penghibur serba boleh yang mampu menjemahkan wira gagah, watak utama yang menawan, dan peranan dramatik yang kompleks. Ford ialah salah seorang pelakon dengan kutipan tertinggi sepanjang zaman, dengan filem-filemnya secara kolektif memperoleh berbilion dolar di seluruh dunia. Laluan Ford menuju kemasyhuran adalah tidak konvensional. Beliau pada mulanya menceburi bidang pertukangan sebelum mendapat peranan utama. Kejayaannya melonjak naik dengan kerjasamanya bersama pengarah George Lucas. American Graffiti, 1973 peranan awal yang mempamerkan bakatnya. Franchise Star Wars, bermula dengan Star Wars, episode keempat A New Hope, 1977 penggambarannya sebagai penyeludup yang nakal Han Solo menjadi fenomena global serta-merta, mengukuhkan statusnya sebagai ikon fiction science. Franchise Indiana Jones, bermula dengan Raiders of the Lost Ark, 1981 sebagai ahli arkeologi pengembara Indiana Jones. Beliau mendefinisikan hero aksi pengembaraan untuk generasi. Selain daripada franchise-franchise gegasi ini, Ford telah membintangi banyak filem yang dipuji secara kritis dan berjaya secara komersial merentasi pelbagai genre. Blade Runner, 1982 dan Blade Runner 2049, 2017 peranannya sebagai Rick Deckard dalam klasik sci-fi neo-noir. Witness, 1985 memperoleh satu-satunya pencalonan anugerah Akademi untuk pelakon terbaik bagi persembahan dramatiknya. The Fugitive, 1993 sebuah filem thriller aksi yang sangat berjaya. Air Force One, 1997 sebagai Presiden AS yang heroik. What Lies Beneath, 2000 sebuah filem horror thriller supernatural. Dikenali dengan gaya ringkasnya, karisma yang bersahaja, dan keupayaan untuk menyampaikan kedalaman dengan mudah, Harrison Ford terus menjadi kehadiran yang hebat di layar. Legasi berterusannya ditentukan oleh watak-wataknya yang tidak dapat dilupakan, impak mendalamnya terhadap budaya popular, dan statusnya sebagai legenda Hollywood sejati.